pensyarah Melayu Islam di Universiti Awam terlibat dengan Freemason. Ini isu serius, bukan remeh, dan ia libatkan institusi ilmu. Sedang tular dakwaan seorang pensyarah beragama Islam di Universiti Malaya mengaku sebagai ahli Freemason dan berkongsi gambar minum arak bersama isterinya. Ini bukan gosip kosong, ini isu yang menyentuh integriti, akidah dan kepercayaan awam. Seorang pensyarah bukan sekadar pekerja, dia pendidik, contoh dan rujukan moral kepada pelajar. Apabila perkara seperti ini timbul, ia menimbulkan persoalan besar. Adakah nilai Islam dihormati? Adakah etika profesion dijaga? Apakah mesej yang sampai kepada mahasiswa? Kita tidak menghukum tanpa siasatan, tapi kita tidak boleh berdiam diri. Isu ini perlu disiasat secara telus oleh pihak berwajib dan universiti. Bukan ditutup, bukan dipolitikkan, tapi diselesaikan dengan amanah. Jika dakwaan ini benar, tindakan sewajarnya mesti diambil demi menjaga maruah institusi, agama dan keyakinan masyarakat. Jika tidak benar, penjelasan rasmi juga wajib dibuat agar fitnah tidak terus merebak. Ilmu tanpa nilai adalah kosong. Jawatan tanpa amanah adalah bahaya. Isu ini serius, ia menuntut ketelusan, ketegasan dan tanggungjawab. Kebenaran mesti ditegakkan demi agama, demi pendidikan, demi negara.